Apa waham? Yang menyikat manusia. Manusia ni waham yang menyekat dia sampai ke Tuhan ialah dia berperasaan seolah-olah makhluk boleh memberi manfaat, makhluk boleh memberi mudarat. Ini waham ni kena buang. Yang memberi manfaat ialah Allah, yang memberi mudarat ialah Allah. Nama Tuhan kan An-Nafi', yang memberi manfaat. Maka dia rasa macam makhluk pula punya manfaat. Ini semua kena buang. Dibuang, dia tembak dengan zikrullah. Sebab bila kita zikir, nampak kebesaran dia. Bila nampak kebesaran dia, hilang yang lain. Yang nampak betul dia yang mengurus, dia yang menjaga. Yang disebut oleh Quran, Allahu yudabbirus samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Maka bila kita cuci kalbi kita, macam cermin hati kita, kita lap, maka dia terang. Begitulah kalbi bila dia terang daripada waham tadi, maka sinaran tahqiq nur makrifat akan dibuka. Ketika itu dia akan dapat kelazatan yang sangat hebat, iaitu antara dia dengan Tuhan. Bila dia mukasyafahkan kalbi dia. Ini dia panggil tauhidul khas. Itu nikmat paling besar. Bila dia masuk dalam ni, dia karam dengan Allah Ta'ala. Dia pergi pada makna di bawah ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya.